Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama Chow Cingkit. Alhamdulillah. Salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Sampainya. Ni cerita ayam kuning. Ayam kuning kan. Pastikan kita PHBM menang. Ni sampainya cerita ni. Ni nampak. Ni dia ni. Pemerih. Ayam kuning pastikan PHBM menang. Kalau tidak aku makan pemerih ni. Ni. Nampak je pendek ni. Ni jenis besinya. Jangan sampai aku makan. Ingat geng depa je, terror. Kita pun boleh makan. Geram. Geram. Tapi tak apa. Kakak makan pemarih ni biasa sangat lah. Tambah pula yang besi ni. Geram aku Tapi tak apa. Jangan risau pasal depa. Tu pemohon kuat. Kalau dia betul-betul boleh makan pemarih, suruh dia buat live, dia taibai makan depan live, kita tengok ramai-ramai. Macam, setuju? Sembang. Dah lah sembang atas pentas. Apa eksklusif? Boleh sembang pasal makan pemarih. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni apa nama? Kemas macam Sayyidina apa? Kemas seperti Sayyidina Hamzah apa? Kemas seperti Sayyidina Hamzah. Kuat seperti Sayyidina Ali ke? Apa-apa pun tahniah lah. Yang dah makan, makanlah. Kan? Ni, ayam kuning. Pastikan PHBN menang. Ni, cerita ni. Ni, kita ni mempunyai bangsa yang kuat. Bukannya biasa-biasa. Bangsa yang kuat. Kita boleh mentadbir sekalian alamnya. Bukan setakat Melayu saja. Semua. Satu dunia. Ni cerita mudah je kan. Ni geng kita yang sebelah sana boleh makan pemarih. Ada apa hai? Hampa nak risau apa? Kita kuat. Ni cerita kuat. Kuat muhung ke, kuat apa aku tak tahu lah. Tapi minta Asinusi buat live makan pemarih. Ni besi ni. Dengar. Ni besi. Besi ni boleh aku tibai. Tapi malah lah nak tunjuk gambar. Yang kata aku riak lah. Tapi cempoi lah. Kaki muang pun boleh duduk petak eksklusif. Tambah orang kampung biasa macam kita ni. Kacang goreng lah semua tu. Muhung mau kuat. Tapi kepada pemfitnah pasal karaoke pula lah. Apa azan tadi tu tak boleh dia ayat kuning tu. Terimalah bahagian anda. Kutip lah tim Melo. Tapi selalunya orang bawahan ni mereka biak lah duduk dalam penjara. Tak percaya, terbukti dah. Hampa tu duduk sembang lah. Sahih lah. Mereka biak lah. Muhung lah. Mastura boleh. Mereka bayang. Takut hilang parlimen. Okey sahabat. Sembang macam mana? Apa cerita ni aku nak cabang Asinusi ni. MB Kedah ni makan pemarih depan live. Kerak. Dia makan takat 30 inci ni. Kita nak makan siap lagi. Tapi orang gila je makan pemarih. Tapi tak apa. Kalau dia suruh kita makan, kita makan lah. Tapi kita buat live lah. Kepada Abang Nusi kita. Buat live. Makan pemarih besi pun tak apa. Ayam kuning. Sampai ayam kuning. Sahabat saya ramai sebelah sana. Pak Long ada. Pak Teh ada. Pak Ngah ada. Pak Nak ada. Pak Su pun ada sekarang sana. Sampai macam semua jenis pak semua kita ada. Pak dara. Orang Melaka kata pak dara. Sampai macam kita bersahabat. Bukannya cakap dunia akhirat. Sahabat ni kita bersahabat. Bukan takat makan pemarih. Pemarih besi kita tibai. Tapi tak apalah. Malam bulan puasa kali mohon lebih-lebih. Okey lah sahabat. Simple lah. Ayam kuning. Mana orang ayam kuning? Tolong komen kat bawah. Pastikan PHBM menang. Tak bertanding lagi. Menang tanpa bertanding. Lagi simple. Nak buat macam mana? Aku tak payahlah saya nak tunjuk cara dia kan. Pandai-pandai lah. Simple lah. Aku seronok tengok kaki muhung lah belah utara. Muhung kuat. Kalau dia terror dia buat live lah. Telan 2-3 petang kemarin kan. Tapi tak apa. Kita bukan nak cabar-mencabar kan. Ni pembuktian. Apa-apa pun sahabat. Ayam kuning
Pasti boleh. Jangan duk kira parti sangat ni. Kawan-kawan, himpun semua kawan-kawan. Tak duduk parti-parti sangat. Rasulullah SAW kata, jangan berpuak-puak. Duduk dalam satu puak, jangan duduk berpuak-puak. Kalau mereka panggil nak berpuak-puak, panggil bang. Terus duduk ikut mereka. Bawa. Kita jangan berpuak-puak. Dalam tu kita ada ramai. Kita duduk bersama. InsyaAllah. Sahabat. Boleh teratur. Orang kata apa? Berparti tu berpada-pada, berpolitik lah seperti mana Rasulullah SAW. Bijak, sidik, amanah, tabligh, fatanah, sampai punya. Jadilah penyampai yang baik. Itu yang penting. Okeylah sahabat, kita sambung lain video pula. InsyaAllah. Pastikan yang kuning menang. Siapa yang kuning ni masuk tag screen. Kongsi video saya. Orang yang kuning kongsi video saya. Lepas tu post. Kita tengok apa nama Pak Teh pun dah direhatkan. Sebab dia terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata kena bubur enjin speedboat. Bagi laju lagi pembuang lah. Pergilah Pak Teh, minta maaf Pak Teh. You return lah my party. Party apa? My club. Sampai punya. Pak Teh, tak apalah Pak Teh. Dunia ni bukan kita seorang yang punya. Dunia ni untuk semua umat Muhammad SAW sekalian alam. Ni ramai lagi ni kita nak kena jaga. Dah nak jadi Abang Long, Pak Long, Ayanda. Ni kena jaga. Ramai lagi kita kena jaga. Bukannya orang Melayu saya, semua. Semua lah. Semut, siput pun kita kena jaga. Nak bak lagi. Lagi apa? Ulat dalam batu pun kita nak kena bagi makan. Lepas kata ulat batu tak makan, ulat dalam batu tak makan. Okeylah sahabat, sampai lah. Jadi penyampaian yang baik insya-Allah. Assalamualaikum, ciao cungkit, jumpa lagi.